durian dah berbunga. Sekarang ni kita dekat mesin ATM emas, kita ada emas-emas durian. Ada emas yang terbaru iaitu design Musang King, dan the other one adalah ni emas Blackthorn. Saya nak keluarkan design emas Blackthorn. Kita boleh beli secara terus dekat mesin ATM dekat Menara Public Gold ni, atau kita boleh withdraw daripada Economas Gap. Untuk keluarkan simple saja, ada button kuning get withdraw ni, tekan saja dan kita ikut saja step yang diberikan. Perlu ada phone yang ada apps Public Gold. Make sure profile dah verified. Buka apps kita dan akan ada scanner. Akan ada 2 kali TAC yang diperlukan untuk kita keluarkan emas ni. So kemudian kita akan bayar gold premium lah. Kita boleh guna kaedah pembayaran yang anda nampak. Tunggu dispensing item. Untuk durian saya keluar daripada mesin ni, tadi pun saya dah bayar gold premium sebanyak RM30 sahaja bagi setiap keping, sebab kita dah buat simpanan dekat Economas Gap. Saya dah dengar dah bunyi-bunyi durian ni. Saya dah dengar dah bunyi durian bergolek-golek ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tada! Wow, okey. Nampak tuan-puan? Bukan sahaja kita boleh keluarkan emas kita, nak bagi gift pun boleh juga, sebab datang sekali dengan bungkusan velvet ni. Okey, so inilah dia emasnya. Emas 1 gram 99.9. Boleh dikeluarkan, kad swap ni boleh dikeluarkan. Untuk dapatkan emas ini, boleh menabung sikit-sikit dalam account Gap. Cukup 1 gram boleh keluarkan terus. Dan siapa yang datang Menara Public Gold pada Sabtu ni, bawa emas ni tunjuk dekat Public Gold, boleh dapat makan durian percuma. Siapa nak menabung emas, make sure anda dapatkan bimbingan saya, isi beg biru di bawah, atau hubungi saya akan guide anda sehingga anda boleh makan durian emas secara percuma. Boleh follow.